Salam sejahtera. Ada sumber kata, lantikan Hamzah Zainuddin tidak sah. Aku tertanya-tanya juga lah, macam mana pula tidak sah? Oke, ada seorang paci inilah, dia telepon aku juga, dia message juga. Dia dari Kuala Lumpur. Nah, paci ini nama dia Paci Ismail. Paci Ismail kata, lantikan Hamzah Zainuddin tidak sah. Aku tanya dengan dia, macam mana kau tahu tidak sah? Dia kata dia pernah jadi ahli Parti Bersatu, tapi kini dia tidak lagi bersama dengan Parti Bersatu. Dia tidak mau bagi tahulah dia parti apa sekarang. Cuma dia bukan lagi Parti Bersatu. Aku tanya dengan dia, bila dia keluar Parti Bersatu dan apa sebab dia tidak minat lagi dengan Parti Bersatu? Dia kata dia keluar daripada Parti Bersatu pada tahun ini, awal tahun ini. Dia dah tak minat langsung dengan Parti Bersatu kerana sikap Hamzah Zainuddin dan sikap Muhyiddin yang tak pernah aman damai katanya. Bak kata pepatah, kata beliau, sempat lagi dia bagi pepatah kepada saya yang saya tidak tahulah betulkah tidak. Dia kata, gajah sama gajah begadu, siapa yang mati di tengah? Tikus lipas mati di tengah. Gajah sama gajah bergaduh, kami yang sang kancil ini mati terpijak pula di tengah katanya. Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin diibaratkan seperti gajah. Dua-dua punya kuasa, dua-dua punya kekuatan, dua-dua berimpian mau punya kuasa yang tertinggi. Begaduh sesama sendiri, akhirnya ahli Parti Bersatu yang terpijak mati entah kemana. Ke kiri pun tak boleh, ke kanan pun tak boleh. Jalan terus pun entah siapa yang memimpin. Itu sebabnya Paci Ismail dari Kuala Lumpur ini kata, aku tinggalkan jala Parti Bersatu. Oke, dan aku pun tanyalah, kalau Hamzah Zainuddin tidak sah dilantik sebagai ketua pembangkang, jadi Hamzah Zainuddin jadi apa? Dia kata Hamzah Zainuddin jadi petualang. Hamzah Zainuddin jadi pengikut saja cukuplah. Aku pun tanyalah dengan dia. Dia ni nak sokong Muhyiddin kah Hamzah Zainuddin? Dia kata dua-dua pun aku tak sokong, kata beliau. Dua-dua pun aku tak kepingin untuk sokong. Jadi aku pun tanyalah, kau ikut siapa sekarang? Dia kata tak ikut siapa-siapa. Dan aku tanyalah, apa sebab Paci kata lantikan Hamzah Zainuddin itu tidak sah? Paci itu kata, dalam dunia organisasi, daripada perbualan itu aku dapati Paci ini Paci ini tak pernah cerita lah dia kerja apa, dia pangkat apa dan sebagainya. Tapi dari cara perbualan, cara dia message, dia adalah seorang yang mempunyai pendidikan tinggi, tahu organisasi, pernah bermusyawarah dan pernah mengikuti bidang korporat. Dia kata, jangankan bidang korporat, jangankan bidang politik, di kampung pun, ketua kampung pun, kalau mau buat keputusan perlu melalui mesyuarat. Sekecil-kecil keputusan nak tanam pokok kelapa di kiri atau di kanan jalan di kampung, perlu mesyuarat, kata Paci Ismail dari Kuala Lumpur itu. Aku pun, betul juga lah kan. Dia kata, ini kan pula nak melantik seorang ketua pembangkang. Ketua pembangkang ini lebih kurangnya nomor 2 dalam pentadbiran di Malaysia. Nomor 1 itu ketua kerajaan. Ketua kerajaan siapa lagi kalau bukan Anwar Ibrahim. Jadi ketua pembangkang di sebelah kerajaan ialah ketua pembangkang. Kalau pilih nak tanam kelapa di kiri atau di kanan pun perlu mesyuarat. Kenapa pemilihan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang yang bukan calang-calang itu, yang ada setaraf dengan seorang menteri itu, gajinya betul-betul luar biasa itu, kenapa tidak ada mesyuarat yang aku dengar, kata Paci Ismail daripada Kuala Lumpur. Dia pun cakaplah, tak tahulah aku tak dengar sajakah, aku tak tahu sajakah atau bagaimana katanya. Tapi menurut sumber aku dari kawan-kawan Bersatu yang masih ada katanya, dia kata tak dengar pun ada mesyuarat Majelis Tertinggi Perikatan Nasional. Dia pun tanyalah, dia siasat-siasat, dia kata ada ke MIPP dan Gerakan Tahu, ada ikut mesyuarat lantikan ketua pembangkang ini. Dia kata menurut sumber Paci Ismail itu tiada pun mesyuarat dibuat. Itu kata dialah sumber yang dia terima. Tak tahulah betul atau tidak. Kalau betul-betul tiada mesyuarat dalam pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang, maka dengan itu pelantikan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang
sudah melanggar perlembagaan perikatan nasional dalam beberapa perkara. Jadi entahlah kamu mau ikut siapa, kamu undi siapa, ikutlah, undilah orang-orang yang waras lah kan, yang ikut perlembagaan. Buat apa ada perlembagaan kalau suka-suka ditolak? Ah, itu belum lagi jadi pemimpin. Kalau dia jadi Perdana Menteri, habislah kata netizen. Sekian dulu, jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesehatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Untuk peluang kedua, Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada satu message yang saya terima di WhatsApp, juga di ruangan YouTube channel saya. Dia kata, parti Hamzah Zainuddin tidak sah. Pelantikan Hamzah Zainuddin juga tidak sah. Wah, ini dua hal yang menjadi hangat dalam dunia media sosial politik yang ada pada saya hari ini. Perkara pertama yang aku terkejut apabila Pacik daripada Sarawak ini, dia kata parti wawasan negara yang ditubuhkan ataupun yang diumumkan oleh Hamzah Zainuddin adalah parti yang haram, kata beliau. Aku kata parti haram, macam mana pula parti haram? Mustahil ROS boleh luluskan kalau itu parti haram. Dia kata parti itu sudah ada nama parti lain yang sama dengannya, parti wawasan. Saya kata dari mana? Dia kata di Sarawak. Oh, saya pun carilah maklumat dalam Google. Rupa-rupanya betul juga. Ada sebuah parti di Sarawak itu asalnya bukan nama parti wawasan. Tapi selepas itu dia ubah nama parti itu pada tahun ini, pada bulan berapa tuh kalau aku tak silap, dia juga menggunakan nama wawasan. Jadi inilah yang menjadi kekeliruan parti daripada Sarawak itu. Dia kata, kenapa ada dua parti yang sama? Dia kata, macam mana nanti kalau pilihan raya? Kalau dua-dua ada parti wawasan, nak pilih siapa? Anda faham itu? Kalau tak faham, coba fahamlah. Bagaimana dua orang boleh berjalan dengan dua baju yang sama, warna yang sama, logo yang sama, undi berbeza-beza.
Pelik kan? Itu juga sedang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang apabila Parti Bersatu sudah menyatakan mereka akan guna logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya nanti di Johor. Pada masa yang sama, PAS melalui Perikatan Nasional, melalui pengerusinya, juga kononnya mahu menggunakan logo Perikatan Nasional di Johor. Kalau betul itu berlaku, macam mana lah tuh Parti Bersatu pun guna Perikatan Nasional dengan calon yang lain sebab sudah bercerai PAS dan Bersatu. Pada masa sama Hamzah Zainuddin pun didengar-dengarlah ada sumber mengatakan Parti Hamzah Zainuddin, Parti Wawasan juga akan guna logo sama ada PAS atau logo Perikatan Nasional. Aduh, bingung juga lah ini kan. Macam mana bertanding dalam satu rumah bertanding dua orang dengan logo yang sama. Ada, ini bukan sekadar pecah undi, ini pecah kepala, pecah otak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain itu, seorang juga netizen menyatakan, dia ada nampak di dalam Facebook, menyatakan bahwa logo Parti Wawasan, yaitu logo Parti Hamzah Zainuddin, sudah pernah digunakan oleh Parti PKR, wanita PKR. Jadi, mengikut undang-undang, kalau tak silap saya, undang-undang ROS, ini satu ciplakan. Bila berlaku ciplakan, ini sesuatu yang melanggar hak cipta. Jadi, adakah Parti Hamzah Zainuddin mencuri ciplak logo parti wanita yang sudah pernah dilancarkan oleh PKR? Nah, kalau ini betul, aku pun bingunglah kan, mana satu yang betul, mana satu yang tidak, apa pula tindakan ROS. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya itu dulu. Parti Hamzah sah atau tidak, Anda tolong tulis dalam ruangan komen.